Sebab tak potong buah untuk dia, Faizal marah mak dia dengan kata macam ni. Kalau awak tak potong untuk saya, bila besar nanti, saya pun tak nak potong untuk awak. Saya tak nak bawa awak keluar jalan-jalan. Bagi awak seorang diri di rumah. Aduh. Ini buat saya terfikir. Kadang-kadang bila kita nak tegur anak ni, kita mesti hati-hati tau. Sebab anak tu memang akan ikut kata-kata kita. Walaupun kita sudah cuba, tapi kadang-kadang mungkin kita terlanjur kata lah. Lepas tu saya tegurlah dia sikit, bukan marah. Okey, saya cakap baik-baik dengan dia. Dan bincang dengan dia, kenapa dia kata macam tu. Dia pun adalah menangis sikit. Sebab dia ingat saya marah dia. Saya kata tak. Saya tegur awak sebab perbuatan awak tu tak betul. Tapi saya masih sayang awak. Lepas tu, bagi dia tahu, kalau awak cakap macam ni, mama akan rasa sedih. Betul tak? Kalau saya kata macam ni dengan awak, awak rasa sedih tak? Dia kata sedih. Cuba bayangkan sebab awak kata macam ni dengan mama, mama pun sedih. So, apa yang awak patut kata dengan mama sekarang? Dia pun pergi minta maaf dengan mak dia, peluk mak dia, lepas tu cakap bye-bye dengan mak dia. Sebagai ibu bapa, peranan kita, tanggungjawab kita tu memang sangat berat. Apa yang kita kata dan kita buat tu akan reflect atas anak kita. So, lain kali kalau kita nak tegur anak atau apa yang kita bakal nak buat tu, kita betul-betul kena fikir masa-masa dulu.